Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Jadi untuk minggu ni menentangkan kita tak ada kelas secara live. Okay. Jadi ini adalah pembelajaran kita lah untuk minggu ni. Okay. Nanti lepas kita dah habis untuk kaji sikit untuk bab ni. Okay. Nanti saya akan bagi sedikit latihan lah dalam bentuk quizzes. Nanti tolong jawab ya. Alright. Okay, kita mulakan dengan bab 9 untuk cuaca angkasa lepas. Okay. Jadi yang ini kita dah lepas daripada masuk kepada fizik, bahagian bio, bahagian kimia. Okay. Sekarang kita masuk pula kepada angkasa lepas. Apa yang ada dekat langit tu. Okay. Ada matahari, kita kena tahu jugalah apa benda yang berlaku dekat situ. Okay. Jadi apa benda yang berlaku dekat matahari tu ada nama-nama fenomena dia lah. Okay. Jadi matahari ni, okay, dia merupakan berbola gas yang membara. Ibarat macam kalau kamu nampak bara api, okay, dia berganda sikit. Okay. Dan matahari ni dia terdiri daripada dua jenis gas. Okay. Gas hidrogen dan juga gas helium. Okay. Struktur matahari, okay, ini adalah dia punya lapisan lah. Okay, di mana lapisan dia adalah kromosfer, korona, okay, dan juga fotosfera. Okay. Lepas kita pun ada jugalah zon perolakan, zon radiasi juga okay. Jadi kita tengok dulu kepada penyalaan suria kelas X93. Okay. Penyalaan suria ni apa benda yang berlaku dekat permukaan matahari lah. Okay. Pada dalam 2 pagi pada Nasab 2017. Okay. Lentingan jisim korona ni telah menyebabkan gangguan telekomunikasi, sistem navigasi dan talian kuasa elektrik sehingga lebih kurang 1 jam. Okay. Sebab ada proses yang berlaku dekat matahari itu, okay, dia menyebabkan dia kuat sangat sehingga menyebabkan dia punya elektromagnet tu mengganggu kita punya peralatan lah dekat bumi. Okay. Jadi kita ada beberapa. Okay. Granul, tompok matahari, kitaran suria, okay, semarak suria ataupun kita panggil dia prominence, okay, nyadaan suria, lentingan jisim korona dan juga angin suria. Okay. Jadi kita start dulu dengan granul. Okay. Kalau dekat granul ni, okay, adalah dia berlaku dekat fotosfera dalam matahari. Okay. Di mana dia tampak seperti granul yang kelihatan berbutir. Okay. Kalau dekat gambar dia berbutir. Tapi kalau dekat dalam video dia nampak macam tahu tak kalau macam gambar orang kata macam boiling, dia tengah macam menggelegar macam tu. Kalau kat video nampak macam tu, dia macam di flowing sikit situ. Okay. Jadi kat granul adalah zon bahagian atas zon perolakan bagi plasma yang sangat panas dengan suhu sehingga 5,800 degree Celsius. Okay. Dan diameter purata bagi granul adalah lebih kurang 1,000 kilometer. Okay. Seterusnya kita pergi kepada tompok matahari. Nama pun dia dah terangkan lah. Okay. Tompok matahari. Di mana kita bercakap tentang kalau kita nampak dekat matahari tu, ada area yang macam gelap-gelap sikit tu, itu adalah kita panggil tompok matahari. Okay. Kenapa dipanggil tompok matahari? Sebab okay, dekat area sini, contohnya lah, kita ada 2 area sini. Satu yang dekat sebelah sini, satu lagi dekat area tompok matahari. Okay. Tompok matahari nampak gelap sebab dekat sini dia lebih rendah suhu dia, lebih sejuk lah berbanding dengan kawasan yang terdiri pada granul. Atas ni yang warna merah ni adalah granul, kat sini adalah tompok matahari lah. Dekat granul lebih panas, okay, 5,800 saja suhu dia. Okay. Yang ini dia lebih sejuk. Okay. Tompok matahari ni merupakan lokasi letusan yang amat besar di fotosfera, okay, dan mungkin berlarutan lebih daripada seminggu. Okay. Fenomena tompok matahari berlaku secara berpasangan ataupun berkumpulan. Jadi biasanya kalau ada tompok matahari tu, dia akan ada banyak sekali. Dia bukanlah berlaku satu-satu sahaja. Okay. Okay. Ini adalah kedudukan tompok matahari pada permukaan lah. Okay. Yang ini ada beberapa tompok matahari yang kita boleh nampak. Okay. Dan berdasarkan apa yang kita dah tengok, okay, dia
berlaku dalam masa yang lama. Okay. Cuma bila kita dah lama kita mapping tu, maksudnya kita dah lama tengok tu macam sebenarnya benda ni bukanlah sekali berlaku terus habis. Dia ada macam cycle dia. Okay, mungkin dalam beberapa puluh tahun, okay, dia malam sekejap, lepas tu dia akan hidup balik. Okay. Alright, kita pergi pula kita tengok pada kekitaran suria. Okay, aktiviti topak matahari yang saya cakap tadi lah. Okay, aktiviti topak matahari, kelihatan wujud dan lenyap mengikut 11 tahun kali sebagai sekitaran suria. Okay. Lepas tu kita tengok pula kepada semarak suria ataupun prominence. Okay, semarak suria atau prominence tu dia berbentuk gegelung yang sangat besar atau laju melengkung yang terdiri daripada gas menyala kat sebelah matahari. Okay. Semarak suria ni, okay, walaupun dekat dalam gambar kita nampak macam lompat sikit je. Tapi sebenarnya itu adalah gambar daripada jauh. Kalau dia punya jarak sebenarnya kalau mengikut skala, dia adalah beratus-ratus kilometer dan mungkin kekal selama beberapa hari atau bulan. Okay. Dia punya kalau prominence dia sangat kuat dan boleh menyebabkan jasad. Jasad tu maksudnya benda tu lah. Okay. Dari mata matahari ke angkasa lepas pada kelajuan 600 km sejam sehingga 1000 km sejam. Lebih kurang Mach 3 lah. Okay. Sebab kelajuan bunyi dalam 300 lebih, 350 saya. Yang ini lebih kurang pada Mach 2 atau Mach 3. Maksudnya laju tu. Dia laju dia bila dia berlaku di prominence ni dia terus kata dia terbang je tu. Dia laju. Walaupun kalau kamu tengok kat video dia nampak perlahan saja sebab bila dari jauh dia nampak slow. Tapi kalau benda tu betul-betul kita berada kat sebelah, benda tu memang laju. Okay. Kita pergi pula kepada nyalaan suria. Okay, nyalaan suria ni dia berbentuk laju. Okay, terdiri daripada gas bercas yang banyak meletus daripada matahari dan kerap berlaku berdekatan tombok matahari. Okay, yang ini adalah letusan gas yang paling hebat. Dan kalau prominence tadi dia gelungan yang berbentuk besar. Okay, semarak suria ni dia adalah berbentuk gegelung. Okay, tapi kalau nyalaan suria ni pula dia berbentuk laju. Berbentuk laju tu sekadar bermaksud dia bentuk memanjang. Okay. Kalau nyalaan suria dia orang kata kita panggil erupt, maksud ERUPT. Maksudnya dia orang kata macam meletup tu. Nyalaan prominence dia berbentuk bulatan ataupun bentuk gegelung. Okay. Tapi maksudnya dia pergi ke atas lah. Nyalaan suria pun lebih kurang sama juga. Bukan lebih kurang sama. Maksudnya macam dia adalah maksudnya macam orang kata letupan. Letusan daripada permukaan matahari ke luar. Tapi instead of dia berbentuk gegelung, dia berbentuk laju memanjang contoh untuk nyalaan suria. Jadi kena ingat prominence berbentuk gegelung, nyalaan suria dia bentuk memanjang ataupun kita panggil dia bentuk laju. Penyalaan suria juga dia mencapai tahap kecerahan maksimum dalam masa beberapa saat atau beberapa minit dan kemudian malap selepas beberapa minit atau jam sahajalah. Penyalaan suria dia menyembuhkan gas yang bercas keluar pada kejauhan tinggi ke angkasa lepas. Dan cahaya dari penyalaan suria berkelajuan cahaya ini akan mengambil masa 8 minit untuk sampai ke bumi, manakala zarah gas yang bercas mengambil masa beberapa puluh minit. Nyalaan gas penyalaan suria ini juga adalah zarah gas yang bercas ini sering kali bertindak balas dengan atom dan molekul dalam atmosfera. Kalau pernah dengar aurora, biasanya ni dekat area, kalau yang setahu saya lah, dekat area macam Antartik. Dekat area yang belah-belah yang sejuk tu. Sambung balik. Nyalaan suria ni adalah di mana kalau kamu pernah dengar perkataan aurora. Aurora bukan aurora Mobile Legends. Aurora di mana dia macam orang kata dia flowing, dia punya cahaya tu. Kita nampak macam dinding-dinding cahaya yang bersusun. Berlaku bila ada nyalaan suria.
Itulah penyalaan suria. Kalau dekat matahari, dia punya fenomena tu kita panggil penyalaan suria. Penyalaan suria. Okay. Tapi bila jarak suria tu dia lalu dekat bumi, dia akan menghasilkan peragaan cahaya yang mempesonakan di langit. Okay. Dia berada dekat ruang udara sekitar kutub bumi. Sebab apa dekat udara sekitar kutub bumi sahaja? Sebab kena ingat, nyalaan suria ni adalah kata apa? Letusan gas bercas. Gas bercas maksudnya ada positif, negatif. Maksudnya dia ada tarikan lah. Jadi dia berlakunya dekat kawasan yang ada tarikan yang kuat, iaitu kutub utara ataupun kutub selatan. Okay. Malaysia tak adalah. Okay. Kita pergi pula kepada lentingan jisim korona. Okay. Lentingan jisim korona ni adalah berbentuk awan yang besar yang terdiri dari plasma yang meletus daripada matahari dan kerap berlaku dengan nyalaan suria yang besar dan kuat. Okay. Kalau tadi nyalaan suria ni adalah lentingan daripada gas bercas. Okay. Nyalaan maksudnya lentingan berbentuk laju dan gas bercas. Lentingan jisim korona ni adalah daripada plasma. Tadi gas bercas, untuk nyalaan suria, lentingan korona ni, lentingan jisim korona ni dia terdiri daripada plasma yang meletus. Okay. Dia berlaku sekali lah. Okay. Cuma bentuk dia lain. Okay. Jadi yang untuk lentingan jisim korona ni adalah letusan gas, darah gas yang bermagnet. Okay. Lentingan jisim korona disemburkan zarah yang bermagnet keluar pada kelajuan yang tinggi ke arah lepas dan kelihatan sebagai sebuah awan yang mengembang. Okay. Lentingan jisim korona dia berbentuk seperti awan yang mengembang. Okay. Jadi macam mengembang gitu. Okay. Kalau untuk nyalaan suria tadi dia berbentuk laju. Okay. Dan zarah bermagnet daripada lentingan jisim korona ni mengambil masa 3 hari sampai ke bumi. Okay. Dan seperti zarah gas yang berada dalam nyalaan suria, okay, zarah gas juga, okay, dia bertindak balas dengan atom dan molekul atmosfera lalu menghasilkan aurora. Okay, sebab dia bercas, okay, nyalaan suria dia berupaya untuk menghasilkan aurora sebab dia adalah zarah terdiri daripada zarah gas yang bercas. Jisim korona pun adalah salah satu, okay, orang kata sebab yang boleh menyebabkan penghasilan aurora. Okay. Cuma bentuk dia agak lain sikit. Kalau yang aurora yang terhasil daripada nyalaan suria, dia biasanya kalau kamu pernah nampak dalam gambar, dia bentuk dia macam ada bentuk yang lebih fix sikit. Makin kamu boleh nampak dia punya bentuk. Kalau lentingan jisim korona punya aurora, dia lebih nampak macam orang kata apa? Dia scattered sikit. Dia macam berterabur. Orang kata dia lebih orang kata macam tak ada bentuk yang spesifik. Cuma kamu akan nampak contohnya kalau malam kita punya cahaya macam paling-paling pun biru gelap kan ataupun gelap langsung. Okay. Lentingan jisim korona ni dia macam tiba-tiba kamu punya permukaan tu nampak macam-macam warna. Kita pergi pula kepada angin suria. Okay, angin suria, okay, zarah dalam plasma seperti elektron, proton dan zarah alfa yang meletus dari matahari ke angkasa lepas bergerak bersama-sama dengan kelajuan yang tinggi dikenali sebagai angin suria. Okay, jadi angin suria ni juga dia membawa medan magnet antara planet bersama-sama dengannya. Okay, kelajuan adalah kelajuan supersonik, nilai antara 250 km hingga 750 km. Tapi punya kelajuan dia boleh berubah-ubah dalam pelintasan gerakannya lah. Okay. Jadi ini medan magnet bumi. Okay. Dan medan magnetosfera bumi lah. Okay. Magnetosfera bumi ni maksudnya magnet. Magnet maksudnya medan magnet, magnetosfera. Okay. Bahagian bentuk magnetosfera bumi yang berbentuk sfera lah mengikut bentuk bumi. Okay. Jadi inilah antara magnetosfera bumi ni penting sebenarnya. Kenapa kita mampu untuk berada dekat bumi adalah sebabkan oleh kita ada magnetosfera bumi. Okay. Magnetosfera bumi ni adalah satu ruang
dalam mata kasar kita tak boleh nampak lah. Tapi daripada segi fizik ni kita boleh nampak di mana dia adalah satu ruang dalam angkasa lepas yang meliputi di bumi. Di mana magnetosfera bumi adalah gabungan antara medan magnet bumi dengan medan magnet dalam udara angkasa lepas. Jadi magnetosfera bumi ni kita bentuk daripada interaksi daripada medan magnet yang dibawa oleh angin suria dengan medan magnet bumi. Jadi oleh sebab bilangan dan tenaga dalam zarah di bawah angin itu berubah-ubah, bentuk magnetosfera pun berubah-ubah. Jadi apa kepentingan? Saya cakap tadi kenapa dia membantu kita untuk berupaya untuk tinggal dekat bumi adalah dia adalah untuk melindungi bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh zarah yang berbahaya daripada matahari atau jasad lain dalam alam semesta. Jadi kamu ingat tak kalau macam penyalaan suria ataupun apa tadi, penyalaan suria, lepas tu lentingan jisim corona, dia ada orang kata gas yang bercas ataupun gas yang ada bermagnet. Dengan adanya magnetosfera ni, dia membantu berfungsi sebagai sekatan biologi yang mungkin melindungi kehidupan di bumi daripada kesan buruk yang disebabkan oleh angin suria. Kenapa? Magnetosfera ni dia halang zarah bercas seperti elektron, proton dan zarah dalam angin suria untuk sampai ke bumi. Bilangan zarah bercas ini yang berlebihan dalam bumi akan mengganggu telekomunikasi, sistem navigasi dan alat elektrik. Dengan adanya magnetosfera ini mengurangkan tekanan yang dikenakan oleh fenomena angin suria terhadap atmosfera bumi. Sebab bila kita ada angin suria, lepas tu nyalaan suria di mana dia ada partikel yang bercas, partikel yang bercas ataupun partikel yang bercas, partikel elektron, proton dan zarah. Kalau tak ada magnetosfera ni, dia kalau dia direct kena dekat kita punya bumi, benda tu akan merosakkan kita punya telekomunikasi teruslah. Sebab magnetosfera ni macam orang kata force field, di mana dia bantu untuk kita tolak partikel-partikel bercas tu daripada masuk kepada kita. Adalah tak masuk langsung, tapi nak katanya dalam kandungan yang banyak tu dia dapat dihalang. Ini contoh gambarnya lah, di mana kita ada angin suria. Ini dengan angin suria dari mana yang kena daripada matahari ni, tapi dengan ada magnetosfera ni, dia membantu untuk melindungi bumi. Ini magnetosfera ni. Ini adalah macam mana magnetosfera tu membantu untuk menyelamatkan angin suria tu daripada direct ke dekat kita. Alright, kita pergi pula kepada cuaca angkasa. Jadi kita ada beberapa lah. Cuaca angkasa lepas dikasikan sebagai fenomena yang berlaku dekat permukaan matahari lah. Seperti nyalaan suria, semarak suria, tumpuk matahari dan lentingan jisim corona. Macam dekat bumi, di mana kita ada angin dan juga ribut. Dekat matahari pun ada juga, tapi lain sikit lah. Kita ada angin suria, ribut pancaran suria dan juga ribut magnet. Ini adalah fenomena-fenomena yang berlaku dekat tumbukan matahari tadi, saya cakap tadi. Tumpuk matahari, nyalaan suria, lentingan jisim corona dan juga angin suria. Ini macam mana yang saya cakap tadi, daripada angin suria tu, ni menyebabkan pancaran suria. Dan antara planet yang kena adalah kita lah, planet bumi. Tapi dengan adanya garisan medan magnet ni, ada magnetosfera, ribut magnet tu dia dapat orang kata dilencongkan lah, untuk mengelak daripada direct kena kat kita. Jadi macam mana kita tahu semua benda-benda ni? Data cuaca angkasa lepas ni, kita gunakan untuk meramal bila berlakunya lentingan jisim corona di matahari. Mungkin pada kita punya tahap kita macam tak apalah, terganggu kita punya communication sikit, tak ada masalah.
Tapi untuk tahap-tahap yang tinggi, bukan tahap tinggi, maksudnya kat tempat-tempat lain, contohnya lah kamu bayangkan, okey, orang tengah nak hantar stok makanan kepada orang memerlukan, mungkin dekat hospital di mana ataupun kita cakap senang cerita askar, okey, di mana komunikasi tu penting. Jadi kita ada data-data terpencot angkasa lepas, okey, sebab biasanya sebelum contohnya seperti macam nyalaan suria semua tu berlaku kan. Okey, biasanya dia akan ada tanda-tanda dia sedikit, okey, yang kita boleh nampak. Jadi kita boleh agak okey, oh waktu ni contohnya lah mungkin nak pergi nak pergi mission kan, nak pergi menegakkan misi. Okey, tiba-tiba dapat data mungkin ada berlaku mungkin dalam area sini mungkin ada berlaku jalan suria ataupun angin suria. Jadi kena berhati-hati jangan pergi misi masa tu ataupun duduk dekat-dekat supaya okey orang kata communication tu tak menjadi masalah. Okey. Sebab tu dia seakan-akan macam kita buat meteorologi lah, di mana okey kita kita pastikan kita tengok tanda-tanda ni maksudnya mungkin ada berlaku lentingan jasim corona dekat matahari, mungkin akan berlaku angin suria. Okey. Jadi benda tu kita dapat agaklah. Okey. Saya rasa itu sahaja untuk hari ini. Okey. Nanti dah habis tengok video ni, boleh proceed dengan soalan dekat quizzes lah. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.